أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua hingga dapat sama-sama kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung bacaan kitab Fiqhul Akhlaq karangan Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Kita masuk pada muka surat 114, iaitu tajuk dalam bahasa Melayu dia, tajuk dalam terjemahan dia tentang fatwa, atau tajuk dalam bahasa Arab dia wa fi abwabil. Bahasa Arab dia sambung daripada bab sebelum ni. Juga bab yang sebelum ni itu bab jangan ciptakan keraguan pada orang lain. Jadi kalau kita tengok dalam terjemahan dia ni, seolah-olah ni satu perbincangan baru. Sebenarnya ini adalah sambungan pada bab sebelum ni atau perbincangan sebelum ni, iaitu kita tak boleh menimbulkan keraguan atau syak wasangka atau prasangka terhadap orang-orang Islam. Dan dia cerita bahawa ni tentang beberapa perkara yang kita tak boleh timbulkan keraguan. Dia cerita bahawa ni berkenaan bagaimana Safiyah, yang Nabi SAW bersama Safiyah dalam masjid pada waktu malam. Lalu sahabat Nabi pun lalu, maka Nabi panggil sahabat tersebut. Sebab tak sewi, sahabat berfikir bahawa Nabi bersama dengan wanita-wanita yang lain. Lalu Nabi perjelaskan kepada dia siapa yang sedang bersama dengan Nabi SAW. Begitu juga dalam bab ini, iaitu bab tentang fatwa ni, Nabi SAW dalam Nabi menjawab persoalan-persoalan yang ditanya oleh para sahabat Nabi, maka Nabi cuba supaya jawapan diberikan oleh Nabi SAW tidak timbul syak atau ragu-ragu dalam kalangan sahabat. Nabi akan memberikan jawapan atau Nabi akan membuat sesuatu supaya jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW diterima dengan hati yang tenang oleh sahabat. Termasuklah dalam bab berfatwa. Dia sebut jika Rasulullah ditanya atau diminta fatwa, maka baginda akan memberikan fatwa yang menghilangkan keraguan dan was-was di dalam hati. Seperti mana kisah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan bahawa isterinya melahirkan seorang bayi berkulit hitam. Dalam hal ini dia sebenarnya protes mengapa anaknya berkulit hitam sedangkan dia berkulit putih. Seolah-olah dia menuduh anak itu bukan dari dia. Jadi sahabat Nabi ni dia tak puas hati bila boleh anak yang berkulit gelap. Maka dia datang bertemu dengan Nabi SAW. Nabi pun tanya kepada dia, hal laka min ibil, musdi ada kau unta mu pegang? Lalu sahabat tadi kata, na'am, ya ada, aku sedia pun pegang unta dan aku ada unta. Nabi pun tanya, ma alwanuha, gapa dia unta kamu, warna unta kamu? Maka dia kata, humrun, unta aku berwarna merah. Maka Nabi pun tanya, fiha min awraq, ada ke tidak unta hak bersama kamu tadi yang berwarna awraq ni hitam tapi tidak pekat, lebih kurang kelabu lagu tu? Maka dia jawab, ya ada. Nabi pun tanya, fa anna kana dhalika, Nabi pun tanya, unta tu lagu mana boleh jadi warna lagu tu? Sedangkan hak lain merah, mok dia merah, pok dia merah, tiba-tiba tu bi anak unta warna lagu tu. Maka dia kata, anak dia kata, menurutku itu adalah kerana keturunan. Urahu irkun naza'ahu. Orang Arab Badui tadi tanya, boleh jadi unta tadi warna lain daripada mak dan ayah dia, boleh dari keturunan dia, tok nenek dia atau generasi-generasi moyang dia, unta tadi tu ada warna lagu tu. Maka tubiklah dia berwarna aurat tadi. Lalu Nabi berkata, fala'alla ibnaka hadha naza'ahu irkun, boleh jadi anakmu ni juga lagu tu lah. Boleh jadi mu ni putih, isteri kamu putih, tok nenek kamu boleh jadi ada orang hak sedemikian. Sebab perkahwinan ni dia bercampur. Kadang-kadang kita sendiri pun kita letak je kita ni orang Melayu sebagai contoh. Hak tok nenek kita hak atas-atas ni tak tahu Melayu kok, bahasa gapo kok. Jadi benda-benda lagu tu walaupun sudah melalui satu proses
boleh anak, boleh cucu. Akan ada dalam DNA dia lah, kita panggil lah. DNA hok akan mewarisi. Sama ada mungkin peringkat kita tak ada lagi, mungkin peringkat anak tak ada lagi, mungkin peringkat cucu. Jadi Nabi SAW tak suri sahabat ni dia ragu-ragu terhadap isteri dia. Jadi Nabi bagi kepada dia satu jawapan yang menyebabkan dia sendiri boleh memikir dengan logik, sebab dia sendiri jawab persoalan Nabi tadi. Jadi hak Nabi SAW jawab kepada dia, maka dia dapat terima dengan tenang. Jadi dia tak memikir isteri dia bersama dengan orang lain, isteri dia buat hubungan dengan orang lain, kerana dia sendiri pun mengakui bahawa kemungkinan boleh terjadi benda tersebut melalui baka daripada tok nenek dia. Farajulu qad jaa syakkan fi zawjatihi mu'arridan biqadfiha. Syekh sebut orang lelaki tadi dia mari temu dengan Nabi dalam keadaan dia ragu terhadap isteri dia. Bahkan dia boleh jadi dia nak tuduh lah isteri dia melakukan suatu benda tak molek. Sarafar Rasul anhu hadha syakka bil mithal alladhi darabahu lahu. Maka Nabi SAW pun nak hilang keraguan tersebut dengan cara Nabi bui perumpamaan kepada dia, yang mana perumpamaan tersebut dia sendiri dapat terima, kerana dia sendiri yang menjelaskan sebab-sebab berlakunya perkara tersebut. Ini cara Nabi SAW bila Nabi nak menghilangkan keraguan kepada sahabat-sahabat Nabi apabila Nabi SAW memberikan fatwa kepada mereka. Wa kana alaihi assalatu wassalam yutam'inul khusuma fil qadaya kama aslafna. Begitu juga dia Syekh sebut Nabi SAW kemudian Rasulullah sering menenangkan perseteruan dalam berbagai kasus atau kes seperti yang telah kita jelaskan. Nabi banyak menggunakan kaedah, Nabi memberikan keputusan yang dapat diterima, keputusan yang memuaskan hati bagi orang yang berseteru dalam banyak kes-kes yang telah disebutkan sebelum ni. Beliau pernah berkata kepada dua orang yang sedang berseteru dalam kes seorang buruh yang berzina dengan isteri orang lain. Ini cerita tentang seorang wanita dia berzina dengan seorang, dalam sebagai riwayat sebut buruh tersebut dia berzina dengan isteri tua dia. Lalu Nabi SAW Nabi sebut, beliau berkata kepada dua orang itu, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, aku akan mengadili kalian dengan kitab Allah. Bila Nabi sebut Nabi nak buat keputusan, Nabi sebut keputusan Nabi buat ni adalah berdasarkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya nak hilang keraguan, nanti orang akan ingat, Nabi ni buat keputusan sendiri. Tak, Nabi buat keputusan ni adalah berdasarkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku kepada Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ketika mana Nabi dan para sahabat kepung Bani Quraizah, lalu Bani Quraizah ni dia nak serah diri. Lalu mereka minta supaya keputusan ni dibuat oleh Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az masa tu sakit. Sebab ketika perang Khandaq, ketika perang Ahzab, dia telah kena panah tangan dia menyebabkan luka parah. Lalu dia dirawat di masjid Nabi SAW. Bila Bani Quraizah minta kepada Nabi supaya Sa'ad bin Mu'az yang membuat keputusan untuk mereka, maka Nabi panggil Sa'ad bin Mu'az. Lalu bila Nabi panggil Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Mu'az buat keputusan, mana-mana lelaki hak sudah cukup dewasa, maka hukumnya dia kena bunuh. Hak mana perempuan dan orang tua, maka dia dibebaskan. Hak lelaki sudah cukup dewasa, dia kena bunuh. Bila Nabi dengar jawapan daripada Sa'ad bin Mu'az, maka Nabi kata ini adalah hukum yang turun daripada langit, nak supaya mereka terima keputusan tersebut. Jadi Nabi SAW banyak keadaan Nabi cuba nak supaya orang terima jawapan Nabi. Nabi sebut bahawa itu adalah keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang dia salah faham terhadap Nabi. Bila Nabi buat satu keputusan, sebab keputusan Nabi ni kadang-kadang keputusan tersebut hasil ijtihad Nabi. Sebab tu bila sahabat-sahabat bila dia berada dengan Nabi dalam sebahagian riwayat, dia tanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kita buat lagu ni Tuhan suruh kau atau ni ijtihad Nabi?" Nabi kata, "Tak, ijtihad aku." Maka sahabat pun pandang yang lain. Maka nak supaya sesuatu keputusan tersebut diyakini dengan yakin, sahabat yakin dah. Cuma dia nak tahu hak ni ijtihad Nabi ke atau ini qat'i, boleh ubah dah. Maka bila sesuatu ijtihad tersebut termasuk dalam perkara hak tak boleh dah diubah, maka Nabi bersebut ni mari daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar kata-kata itu, dua orang yang berseteru menjadi tenang
dan mereka merasa percaya kepada hukum yang ada. Begitu juga ketika seorang wanita daripada Makhzum, seorang wanita daripada Bani Makhzumah, dia curi, maka Nabi berkata kepada dia, wallazi nafsi biyadihi law anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Seorang wanita Makhzumah curi. Bila curi nak dipotong tangan ni, ramai orang berasa berat. Curi benda tak belah mana, tapi benda yang dia curi tu melebihi hak dah lah. Maka Nabi nak potong tangan dia. Lalu macam-macam orang hak barang dia kena curi tak di pun, dia mari sendiri. Kalau boleh tak payahlah, dia maafkan. Nabi nak suruh tenangkan mereka dengan keputusan tersebut. Nabi kata bukan keputusan Nabi ni, Nabi pilih kasih dak. Sebab keputusan Nabi kata demi zat Allah Ta'ala berada di demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Kalau Fatimah sendiri curi, maka Nabi akan kerak. Anak ayatnya keputusan Nabi buat adalah keputusan yang adil. Nabi tidak pilih kasih. Kalau orang lain mari merayu kepada Nabi, mungkin Nabi akan lepaskan. Tak. Siapa-siapa sekalipun, bila sudah melakukan perkara yang telah sabit kepada dia had, maka dilaksanakan hukuman tersebut. Nabi tak suruh orang berasa berat, tak suruh orang mempertikaikan keputusan Nabi SAW. Begitu juga dalam dia sebut, wa kadzalika raqa ba'du as-sahabati rajulan ala qati'i min al-ghanami wa taharraja ba'du as-sahabati min al-ibli minhu wa atau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aftahum bijawazil akli minhu biqauli khudhuha wadribu li bisahmin. Supaya juga cerita, dia sebut cerita sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni berlaku kepada sahabat Nabi iaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Muka surat 115. Abu Sa'id Al-Khudri ni satu hari dia ruqyah. Cerita bila dia pergi berhenti di satu dia singgah di satu kampung, lalu dia minta tolong orang kampung tersebut, pakak tak setolong dia. Tiba-tiba anak ketua kampung tersebut telah terkena satu gangguan, lalu tak jumpa cari orang yang nak berobat. Maka Abu Sa'id Al-Khudri pun pergi berobat. Dia minta tolong Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id pun baca Al-Fatihah, dia ruqyah lah. Kemudian sembuh. Maka dia pun lah beberapa kambing. Lalu sahabat ni ragu-ragu, nak makan kau tak makan kambing ni. Sebab apa? Sebab zaman dulu ni ada jampi-jampi ni. Jampi-jampi ni. Jadi sahabat bimbel, kalau hasil dia boleh tadi, pertama hak jampi tadi. Yang kedua hasil boleh tu kerana baca Quran. Sedangkan baca Quran ni ibadat. Tiba-tiba dibayar kepada dia upah tersebut. Lalu dia main ngadu kepada Nabi SAW. Nabi, cara Nabi nak suruh dia yakin lagu mana? Nabi kata, mu ambil kambing tadi, mui kepada aku sogih. Wi bahagia kepada aku. Wi tu maksud Nabi nak makan jugalah. Mungkin sahabat ni kalau Nabi kata lagu tu, ragu-ragu lagi boleh makan, kau tak boleh makan. Nabi suruh ambil ni. Ambil nak agap dia. Jadi bila Nabi sendiri nak bermasuk benda tu boleh lah. Sebab Nabi dia tidak akan makan kecuali benda halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita tengok dalam cerita banyak. Contoh dalam perang Saiful Bahr, satu syariah, satu pasukan perang yang Nabi hantar sahabat-sahabat lebih kurang 300 orang. Nabi hantar diketuai oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nabi bekalkan kepada mereka satu bekas watama. Bila pergi tadi, watama tadi habis. Bila habis watama, lapar sahabat-sahabat. Tiba-tiba dalam satu perjalanan di pesisir pantai tadi, mari satu ikan besar. Ni ada lelah dia. Ada riwayat Muslim pun ada, Bukhari pun ada. Cerita ikan besar. Ikan besar tu dia rasa sepuluh bukit ikan tadi. Tak tahulah ikan apa kita nak ayat. Yang mana ikan tadi, dia boleh makan 300 orang selama 20 hari. Duk makan, ambil. Orang Arab dia adalah cara dia nya supaya ikan tu boleh tahan lama. Daging-daging boleh tahan lama. Dia jemur, kau dia buat lagu mana apa. Lalu boleh makan. Mula-mula nak makan tu mereka ragu-ragu lagi. Sebab ikan bila terdapat di atas darat, jadi bangkai lah. Tak semelih. Besar pula. Jadi sahabat-sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia kata, tak boleh makan ni. Sebab apa? Sebab ni bangkai. Lepas tu dia kata, kalau kita tak makan, mati ni. Maka makan. Bila habis 20 hari, dia pun balik temu dengan Nabi SAW. Tingginya ikan tadi. Dia kata, kalau orang tu dia naik utah, duduk atas utah, orang tinggi duduk atas utah tu, dia boleh pegang. Dia boleh lalu kot bawah tulen. Rangka ikan tu besar kan. Dia boleh lalu kot bawah tu. Tak tahulah setahu mana besarnya ikan tadi. Lalu dia pun bawa balik kepada Nabi SAW. Bawa balik ragu-ragu nak tanya Nabi ni. Kita makin habis dah 20 hari dah duduk tak kena. Hal aku haram tak tahu ni.
Lalu bawa temu dengan Nabi. Nabi berkata, huwa rizqun akhrajahullahu lakum. Itu adalah rezeki yang Tuhan keluarkan untuk kamu. Dan Nabi kata, fahal ma'akum min lahmihi syai'. Ada lagi kau tak? Nabi tanya. Ada lagi kau tak daging yang kamu waklik tadi? Fatut'imuna. Kalau ada lagi boleh kami makan. Maka sahabat pun hantar kepada Nabi. Nabi pun makan. Bapa Nabi makan? Nak supaya sahabat lebih yakin lagi. Hukum tersebut boleh. Ni cara Nabi berfatwa kepada sahabat. Nabi memberikan jawapan yang yakin. Nabi memberikan jawapan yang mereka tidak ada ragu lagi terhadap gapo yang telah mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dia sebut wa ala hadzal minwali sara ashabuhu. Para sahabat juga buat perkara sama seperti mana kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hatta yu'akkadu ahaduhum kalamahu yabda'u bi ilzami nafsihi bima yad'u ilaih. Sahabat-sahabat Nabi ni nak supaya orang yakin dengan gapo dia buat, gapo dia kata, maka mereka akan buat sendiri dulu. Mereka akan mulakan diri mereka dulu buat, barulah kepada orang lain. Agar kata-katanya menjadi lebih bererti, salah satu daripada sahabat memulai dengan dirinya sendiri dalam melakukan apa yang ia katakan. Ketika Ibnu Mas'ud melaknat perempuan yang bertatu, dan dia menukilkan laknat itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan berkata kepadanya, aku melihat pada isterimu ada sedikit tatu. Ibnu Mas'ud berkata, jika ada tatu padanya, maka aku tidak akan mempergaulinya. Aku tidak akan bersama dengan dia. Dalam sebahagian pandang ulama kata, kalau ada tatu betul sungguh pada isteri aku akan cerai ke dia. Lalu perempuan tadi pergi tengok, tak ada tatu pada isteri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Cerita ni panjang. Dalam buku Melayu ini sebut ringkas. Dalam bahasa Arab ini sebut terperinci cerita ni. Daripada hadis Ibnu Mas'ud dia kata, la'anallahu al-washimati wal mustawshimati wan namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Ibnu Mas'ud kata Allah Taala laknat al-washimat, orang-orang yang bertatu, wal mustawshimat, orang yang minta supaya dia buat tatu. Wan namisat, Allah Taala laknat kepada orang cukur bulu yang ada pada muka. Orang perempuan yang cukur bulu muka, apa dia? Kening lah. Hak cukur bulu kening. Wal mutanammisat, dari hak minta supaya dicukur. Hak cukur pun kena, hak minta dicukur juga akan kena. Wal mutafallijat, dari hak dia gigi ni dia kiki biar hak gigi ni gigi sebelah ni dia ada ruang. Dia tidak semua dia akan buat bawah tu supaya apa kita panggil ni, supaya gigi tu tak rapat. Ni cara orang Arab dulu. Sebab orang tua dia nak suruh nampak muda, dia buat cara lagu tu. Sebab orang perempuan muda ni biasanya gigi dia ni ada ruang antara satu gigi dengan gigi yang lain. Jadi dia nak supaya dia ni nampak muda, maka dia pun buat lagu tu. Dia membuat perkara yang sama. Tujuan apa? Lil husni al mutaghayyirati khalqallah, hingga dia ubah ciptaan Allah. Nabi laknat orang lagu ni. Maka fabalagha dhalika imra'atan min bani Asad yuqalu laha Ummu Ya'qub. Seorang wanita daripada Bani Asad, nama dia Ummu Ya'qub. Bila dia dengar berita ni daripada Ibnu Mas'ud, dia pergi temu dengan Ibnu Mas'ud. Perempuan ni dia rajin baca Quran. Dia temu dengan Ibnu Mas'ud, maka dia berkata, ma hadithum balaghani anka annaka la'antal washimati wal mustawshimati wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mutaghayyir khalqallah. Perempuan tu kata, aku dengar ayat Nabi laknat. Mulaknat perempuan-perempuan hak bertatu, hak minta dia buat tatu, hak cukur bulu kening, hak jaga ke gigi dia, kerana nak comel, sebab mereka ni telah mengubah ciptaan Allah. Maka Ibnu Mas'ud pun kata, wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tak lehnya Ibnu Mas'ud kata, aku laknat orang hak Nabi laknat. Aku laknat tu sebab aku dengar Nabi laknat, maka aku pun laknat. Wa huwa fi kitabillah, dan benda ni ada dalam kitab Allah. Maka perempuan tadi berkata, laqad qara'tu ma baina lawhi al-mushaf. Quran ni aku baca kulit ke kulit, tak ada pun dia kata ayat lagu tu, hak laknat perempuan lagu tu. Maka Ibnu Mas'ud berkata, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau mu baca molek ada, dia kata. Mana? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Gapo hak mari daripada rasul mu kena pegang, mu kena ambil. Gapo hak Nabi larang mu kena tinggalkan. Tu ayat dia ni. Dalil dia. Maka perempuan tadi berkata, aku tengok
Isterimu pun ada buat lagu tu, dia kata. Maka Ibnu Mas'ud pun kata, Mugi mu tengok. Hak mu duk kata tadi, kalau Ibnu Mas'ud pergi sendiri, Ibnu Mas'ud pun mari jumpa wanita tadi, kata, tak ada pun bini aku pakai lagu tu, tatu lagu tu. Maka boleh jadi wanita ni akan kata, sebab isterimu, mu tak oyak lah. Ni Ibnu Mas'ud kata, mu pergi sendiri tengok. Mu tengok sendiri, ada ke tak gapo kamu dakwa tadi. Dia pergi temu dengan isteri Ibnu Mas'ud. Maka dia kata, falam tara syai'an, tak ada gapo satu pun dia kata tadi. Maka dia kata, Ibnu Mas'ud kata, kalaulah ada gapo hak kamu kata, aku tidak akan bersama dengan dia, aku tidak akan bersetubuh dengan dia. Sebagai ulama kata, maksud aku akan cerah dia kalau betul gapo kamu ayat tak ada. Tak ada lah. Jadi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia tak kira walaupun benda tu boleh berlaku kepada orang yang dekat dengan dia sekalipun, maka dia tetap menerima benda tersebut. Walamma asyara Umaru biqatli usara Badri, qala ya Rasulullah. Dalam cerita lain pula, sini tak ada sebut. Dalam kitab Arab dia ada sebut. Cerita kepada dia lagi berkenaan Sayyidina Umar. Umar isyaratkan kepada Nabi supaya bunuh tawanan-tawanan dalam perang Badar. Maka Umar pun kata dalam hadis ni, diriwayat daripada Abi Zumail, qala Ibnu Abbas, falamma asaru al-usara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr dan Umar, ma tarawna fi haula'il usara. Bila tawanan perang ni ditawan, perang Badar 70 orang. Maka Nabi pun tanya Abu Bakar, ma tarawna fi haula'il usara. Nabi tanya Abu Bakar dan Umar, apa pandangan kamu terhadap tawanan perang ni? Nak buat gaplia tawanan perang ni. Maka Abu Bakar pun kata, ya Nabi Allah, hum banul ammi wal ashirah. Ya Rasulullah, mereka tanah beranak kita je, wari-wari kita. Ara an ta'khudha minhum fidyah. Aku berpandangan kita ambil tebusan daripada mereka. Fatakunu lana quwwatan 'alal kuffar. Pihak kita boleh tu, kita boleh buat lawan kafir pula. Menjadi satu kekuatan pula kepada kita nak lawan kafir. Fa'asallahu an yahdiyahum lil Islam. Mereka pula semoga Allah Taala bagi hidayah kepada mereka terhadap Islam. Nabi pun tanya Umar, wahai Umar, lagu mana pandangan kamu? Umar kata, la wallahi, wahai Rasulullah, tak, aku tak setuju dengan pandangan Abu Bakar. Umar kata, walakin ara an tumakkinna fanadriba a'naqahum. Umar kata, gini ya Rasulullah, muwi kepada aku siapa tawanan perang hak dah kena keluarga aku. Nabi kata, siapa tawanan perang hak dah kena keluarga Ali. Hak siapa paling rapat dengan Sayyidina Ali, wi kepada Sayyidina Ali, biar Sayyidina Ali bunuh dia. Dan siapa tawanan perang hak paling rapat dengan aku, dia kena keluarga aku, bui kepada aku, biar aku bunuh dia. Dia Sayyidina Umar kata, kita kena bunuh lah. Sebab apa? Hak mari perang Badar ni, fa inna haula'i a'immatul kufri wa sanadiduha. Hak mari ni adalah ketua-ketua pokok kafir. Jadi kita hak kena tahu ni adalah pemimpin-pemimpin mereka. Jadi kalau kita lepaskan mereka balik, mereka rancang pula untuk serang kita. Jadi cara ni adalah kita bunuh mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terima pandangan Abu Bakar. Di sini Umar dia nak ayat, Syekh nak ayat. Umar bila dia nak bicarangan tersebut, dia kata dia sendiri pun boleh buat. Bukan bicarangan sebab keluarga aku tak ada, tu kita bicarangan bunuh tu. Tak. Keluarga dia sendiri pun ada. Sebab walaupun ada keluarga dia, tapi tetap bicarangan tersebut. Bicarangan tu bukan kes nak selamatkan siapa-siapa tak. Kes kerana cadangan tersebut adalah sesuatu yang dirasakan oleh Sayyidina Umar adalah terbaik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut dalam Quran bahawa dengan cara bunuh tersebut adalah yang paling terbaik. Kemudian seterusnya, a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Kalau dalam bahasa Melayu ni, bahasa terjemahan ni disebut segala sesuatu punya hak. Kalau dalam bahasa Arab ni, a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikan kepada setiap berhak haknya. Berikan kepada semua hak berhak akan hak dia. Kalau dalam bahasa Arab ni satu arah, kena bui hak kepada orang berhak. Kalau dalam terjemahan ni dalam bentuk cerita, ada bentuk khabar, segala sesuatu punya hak. Berbeza sesuatu hak dalam bentuk insya'iyah dia panggil dengan khabariyah, dia berbeza. Insya'iyah ni dia ada tuntutan, sebab tajuk dalam bahasa Arab ni suruh ni lebih berikan penekanan lagi, kena bui hak. Kalau dalam terjemahan ni dia guna khabariyah, dia bentuk cerita. Tak tahulah apa orang terjemah ni dia memilih cara lagu tu, wallahu alam. Dia sebut tubuh mempunyai hak, tetamu mempunyai hak, isteri mempunyai hak, mata mempunyai hak atas anda. Berikut ini hadis yang berbicara tentang hal ini.
Ni kita baca dulu hadis cerita berkenaan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Mana dia ni tak bersama dengan isteri dia. Kerana beribadat. Bila tetamu mari, dia tak makan sekali tetamu. Dia biarkan tetamu dia tadi makan sendiri. Sebab apa? Sebab dia kata dia puasa. Dia tak tidur malam bersama dengan isteri kerana semaya malam. Maka Nabi pun tegur dia. Malam kena tidur. Sebab apa? Mata kita ada hak. Isteri tak boleh kita biarkan. Sebab Abdullah bin Amr bin Al-As ni baru nikah. Bila-bila dia baru nikah, tapi dia tak duduk dengan isteri dia. Isteri dia kata dia tak pernah bersama. Sedangkan baru nikah. Hinggalah berita ni dibawa oleh ayah dia, Amr bin Al-As. Bawa berita ni kepada Nabi, cerita kepada Nabi. Hingga Nabi tanya sedih kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Sebab hingga menyebabkan isteri dia tak cara. Isteri dia enggak suami tak make up pun tak, beriah pun tak. Lalu menyebabkan dia mendapat teguran daripada Nabi SAW. Fala tudayyi kullal waqti ma'a adyafika. Muka surat 118. Jangan mensia-siakan semua waktumu untuk tetamu kamu. Dalam hidup kita ni, sehari-hari kita, dalam masa kita tak boleh tumpukan masa kita ni hanya untuk satu-satu perkara saja. Contoh satu hari ni kita nak tumpu beribadat saja, tak sih buat kerja lain, tak boleh. Atau satu hari ni kita nak tumpu kepada keluarga saja, isteri saja, tak sih cara benda lain, tak boleh juga. Maka Nabi sebut jangan sia-siakan waktu, Syekh sebut jangan sia-siakan waktumu untuk tetamu-tetamu hingga kamu melupakan mensucikan diri beribadah kepada Tuhan dan hak isteri kamu. Duk layan tetamu, siapa masuk atau semaya pun tak pergi semaya. Sebab apa? Sebab ada tetamu. Ada juga orang lagu tu. Tetamu mari tu kat layar, dia kata tak tergamuk nak tinggal tetamu. Sebab tu bila wak majlis kahwin, ada tak semaya. Sebab apa? Sebab sibuk dia melayani tetamu. Dekat kita tinggal, tetamu cari pula kita. Moga nak semaya ni, terlambat kalau pengantin pula dah. Nak semaya ni nak kena basuh make up dia lagi. Lepas tu nak lepas semaya nak kena pakai make up semula. Sejam 2 jam tak cukup. Jadi menyebabkan mereka mengabaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak boleh. Perbuatan seperti itu akan berpengaruh negatif bagi dirimu yang menyebabkan anda menjadi orang yang berakhlak buruk. Dengan isteri, kita ada hak dia. Kadang-kadang orang ni minat telajak dengan hobi ni sampai dia abaikan hak isteri dia. Dia tak malas pergi ngai semua. Tidur di tepi patak, tepi sungai tidur. Tak jauh ke isteri, tinggal ke isteri. Dia kata tak ampuh 20 tahun, 30 tahun dan nikah. Tak ada gapo pun. Tak boleh. Isteri ada hak dia. Duduk dengan isteri saja tak boleh juga. Saya ajak tubik apa tak segi. Orang ajak mari buat sesuatu benda sosial masyarakat apa tak segi apa isteri tak wi. Tak boleh juga. Setiap orang ni ada hak dia. Dan disebut anda menjadi orang berakhlak buruk, perbuatan itu juga akan menciptakan konflik dengan isterimu dan menyebabkan kerasnya hati kerana tidak pernah mendapatkan siraman rohani. Tak boleh. Tiap apa saja kita kena bagikan masa kita. Nabi Daud AS dari Quran pernah cerita Allah Ta'ala tegur Nabi Daud AS. Sebab apa? Sebab kerana ada satu masa ni dia tutup pintu rumah dia, tak sewi orang masuk kerana nak beribadat semata-mata kepada Allah. Dia kata malam ni masa aku beribadat, orang lain tak boleh kacau. Siapa ada lah orang mari ukah mihrab dia masuk ke dalam rumah dia. Panjanglah cerita. Apa ni dalam Quran ada sebut tentang cerita tersebut. Allah tak tegur Nabi Daud AS. Seorang pemimpin dia tak boleh. Memang ada masa dia untuk Tuhan. Tapi selagi mana rakyat memerlukan dia kena layan juga rakyat. Tapi layan rakyat tak boleh juga siapa tak ingat kepada Tuhan. Duk layan rakyat ni kat 24 jam. Siapa semaya pun tak ada. Siapa nak buat ibadat pun tak ada. Tak boleh juga. Maka kita kena hidup dalam keadaan yang kita boleh bagi semua masa kita untuk semua golongan. Kerja sepanjang masa. Untuk anak tak ada masa. Untuk isteri tak ada masa. Tak boleh juga. Saya sebut kita akan jadi orang yang berakhlak buruk kalau kita buat perangai lagu tu. Kalau kita hanya mengkhususkan masa kita atau tupu kita untuk satu perkara saja. Ada orang minat saing dah. Pagi tu bik saing, petang tu bik saing, malam tu bik saing. Kadang-kadang repot sampai 2-3 pagi. Anak rumah makan kedok dia tak cara. Bini di rumah gapo dia hak ada rumah boleh makan kedok dia tak cara. Jadi nak mengelakkan kita jadi orang yang akhlak buruk, kita kena ambil peduli belaka. Orang yang ada hubungan kita, mereka ada hak terhadap kita. Hatta jiran kita ada hak terhadap kita. Nabi suruh kalau masuk, Nabi suruh lebih ke kurang. Paling-paling kurang.
Nabi sebut kepada Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Adab Al-Mufrad. Nabi sebut kalau memasak lebihkan kuah. Apa lebihkan kuah? Sebab orang zaman dulu susah nak melebihkan lauk ni, lauk cukup-cukup makan je. Jadi hak bolehnya kepada kuah. Sebab kuah tu dia boleh makan dengan roti tawar, makan kuah rasa juga. Jangan kita kuah hari-hari. Hari ni kuah singgah, hari ke jiran. Esok kuah sup. Kuah saja. Pada kita masaknya banyak. Tidaklah masuk lagu tu. Sesuai dengan keadaan kita. Jangan terlalu berlebihan dalam mencintai isteri kerana akan membuat ibadahmu terbengkalai. Dengan isteri kena sayang tapi jangan terlalu. Duk apa ni panggil ni? Spor belakang. Bini pergi situ pun dia ikut situ. Bini pergi sini. Siapa? Tak ada masa nak beribadat. Marilah pergi masjid. Ada kuliah malam ni. Ayah tak boleh tinggal bini. Pada ni kau 20 tahun dah tak boleh tinggal lagi. Ada orang tuan-tuan. Kadang-kadang hamba pernah jumpa orang ni. Bini dia rajin pergi sembahyang. Dia duduk rumah. Kerja dia ni ke apa? Kerja dia taat kepada isteri. Dia sumpah sukain, dia basuh kain. Kadang-kadang kita mikir siapa dia bini, siapa tu lelaki ni. Bini bila nak gorik pergi kuliah, pergi masjid. Tu lelaki duduk rumah. Pagi-pagi bini pergi kerja, tu lelaki duduk rumah, duduk jemur kain, duduk basuh kain. Tak boleh kena ada. Apa ni? Jangan berlebihan dalam kita mencintai. Bukan setakat isteri, siapa-siapa saja. Nabi sebut habibaka haunan ma asa an yakuna bi ghaidika yawman ma. Nak saya kepada sesuatu ni saya berpada-pada. Sebab boleh jadi satu hari dia akan jadi orang kamu benci. Apa ke bi ghaidika hauman ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Ada sebagai riwayat sebut tu kata-kata Sayyidina Ali dalam riwayat dalam Sunan Tirmizi. Kamu kena benci berpada-pada. Sebab boleh jadi orang kamu benci itu satu hari dia akan jadi orang kamu sayang. Saya kena berpada-pada, benci kena berpada-pada. Saya ke bini juga. Bila mari satu masa ada masalah rumah tangga, bini pula jadi orang paling dia benci. Benci juga kepada orang ni. Sampai satu masa dia ada masalah kahwin ni tolong dia. Dia jadi orang paling dia suka pula. Berapa ramai orang yang tergodok oleh isterinya hingga tidak sempat menghadiri jemaah, tidak sempat menghadiri majlis-majlis ilmu dan zikir. Sebaliknya berapa banyak isteri yang lupa akan kitab Allah dan lupa akan salat akibat suaminya. Begitu juga sebaliknya. Isteri terlalu taat kepada suami. Suami kata tak payah kata tudung nak cak comel. Dia pun buka tudung. Suami kata tak payah lagi ngaji, duduk rumah je. Tak pergi ngaji, padahal dia jahil. Suami pula tak boleh nak ajar dia. Maka benda-benda lagu tu kena berpada-pada. Setiap orang ada hak dia. Kena beri kepada isteri hak dia. Kalau ada benda fardu ain yang isteri kena belajar, yang kita tak boleh nak ajar, hak dia kita kena benarkan dia pergi belajar. Belajar dengan hak, dengan cara yang makruf lah, cara molek. Banyak pula orang yang bakhil akan hartanya kerana lebih mementingkan diri sendiri dan anak-anaknya, padahal dia adalah orang yang berlebihan. Ada orang pula sayang ke harta sebab apa? Sebab harta ni hanya untuk dia, bini dia, anak dia. Tu je. Orang yang tak boleh kosek harta dia. Adik-beradik dia tak boleh nak mengasuh harta dia. Jiran dia tak boleh nak mengasuh harta dia. Kalau tanah pokok tak boleh, dia anak beranak dia je boleh makan. Jiran dia tak boleh nak rasa. Jangan berlebihan dalam kita bakhil terhadap harta kita. Sebab ada hak kita. Kita tanah pokok, ada hak belaka. Jiran kita ada hak. Minati ada hak. Burung nak mari makan buah. Orang lain nak udara daripada tumbuh kita tanah. Saya kata lucunya, banyak pula orang yang begitu rajin dalam beribadah dan menghadiri majlis-majlis ilmu dan zikir, tapi dia hampir tidak dapat mengambil manfaat daripada kegiatannya itu. Ini terjadi kerana tidak adanya perenungan dan penghayatan tentang apa yang mereka lakukan. Duduk dalam majlis ilmu semua, tapi tuan ni kat jenis pongoh. Ada juga lagu tu. Dan kalau kita duduk dalam majlis ilmu menyebabkan hati kita jadi lembut. Kita akan baca pula lepas ni. Saya sebut kita kena lembut-lembut dengan orang. Ni kat kadang-kadang dia ni zikir masjid dah. Sepatut dia ni hati lembut. Sebab duk dengar hadis Nabi semua, Nabi ni orang jiwa dia lembut. Allah Taala juga orang Tuhan begitu lemah lembut terhadap hamba dia. Tapi dia ni kaki dengan orang. Orang buka kipas, apa buka sini dia kata. So pada dah. Ada jenis orang lagu tu. Baru orang lepas mai duk nyar dan sikit. Dia kata tak boleh duk sini, nyar dan luar. Sini habis ekon pula kena bayar. Ada tu masjid lagu tu. Bila kita kata kita nak buat kelas Quran untuk budak-budak, boleh ke tak? Tak boleh, dia kata paruh api. Ada manusia lagu tu. Sedangkan sepatut dia duduk majlis ilmu, dia dengar semua kuliah, dia duduk ngaji semua. Sepatut dia faham, sepatut dia kau suka. Kau banyak pahala hak boleh. Tapi duduk. Sebab dia tidak mendapatkan apa sepatut dia dapat daripada majlis-majlis ilmu tersebut.
Bahkan akibat sikap berlebihan ini, mereka sering terjebak dengan rosaknya hubungan rumah tangga. Kadang-kadang kerana kita tak boleh nak jaga hak inilah rosaknya rumah tangga. Tak jaga hak isteri. Tak. Makan bini dia kita tak cara. Berapa ramai suami tak cara hak isteri. Kalau kita pergi mahkamah syariah, kita boleh tengok berapa ramai suami tak bertanggungjawab terhadap nafkah isteri dan anak-anak. Bini nak makan pun dia kena cari duit sendiri. Anak nak sekolah pun mak dia hak beri pitih. Suami ada. Bila anak minta ayah nak pitih, tak ada pitih. Tapi rokok dia ada sokmo. Belanja saing boleh pula. Jadi benda-benda lagu ni menyebabkan rosak hubungan rumah tangga. Begitu juga seorang isteri. Kalau dia tak laksanakan hak sebagai suami, hak dia sebagai suami, layan suami, tiba-tiba balik, oh tak boleh nak layan suami sebab apa? Letih kerja. Esok kerja malam letih pula. Sampai bila? Lalu benda-benda lagu ni lah, bila tak dapat menjaga hak masing-masing, maka akan menyebabkan rosak hubungan rumah tangga, akan rosak, masyarakat akan rosak. Mereka cenderung mengabaikan hak-hak orang lain yang ada di sekitar mereka dan terjadi konflik dengan mereka. Bersikap moderat atau pertengahan ini adalah tuntutan agama. Kita kena tengah-tengah. Saya ikut isteri, tapi jangan siapa tak kita melampau. Kadang-kadang saya ikut isteri, siapa tak suami derhaka kepada mak ayah dia. Isteri kata tak payah balik lah rumah mak ayah habis. Suami pun tak balik lah. Supaya cerita setanggang kita tengok dah. Kerana apa jadi lagu tu? Cerita je. Tapi pengajaran begitu besar. Kerana soal perempuan, dia boleh jadi sedemikian. Begitu juga sebaliknya. Seorang isteri boleh jadi seorang yang jahat kerana suami dia. Segala sesuatu memiliki hak. Isteri ada hak dia, tetamu ada hak dia, jiwa memiliki hak, Tuhan memiliki hak ke atas engkau. Oleh kerana itu, tunaikanlah hak masing-masing. Tuhan ada hak juga terhadap kita. Jangan kata kita hidup ni kan, aku kerja siang malam ni kerana anak isteri. Bapa tak semaya, tak ada nak semaya bel, tak ada nak mari jemaah, tak ada nak mari kuliah. Aku sibuk cari pitih, dia kata. Cari pitih untuk anak isteri juga. Ya, dia sedang melaksanakan hak, tapi dia lupa hak Allah Ta'ala kena laksanakan juga. Kalau kita mengabaikan salah satu hak, kita akan hidup dengan bermasalah. Cari kerja 24 jam kerja. Hak isteri kita jaga, hak anak kita jaga, hak Allah Ta'ala kita jaga. Hak diri kita tak jaga. Habis kerja, malam beribadat, tak tidur. Dan sekali kita letih, mata kita tak cakap, tubuh badan kita tak cakap, hak kita tak jaga terhadap diri kita juga. Sebagaimana anda mendapatkan pahala dengan melaksanakan solat, anda juga mendapatkan pahala dengan menghormati tetamu, mendapatkan pahala dengan menggauli isterimu, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan dalam kamu setubuh dengan isteri kamu juga mendapat pahala sedekah. Lah ni timbul golongan satu trend lah ni. Dia panggil trend tak sianuk. Kalau kita baca di media sosial ni, trend orang tak sianuk, nikah tapi tak sianuk. Bapa dia kata sebab anak nyusah ke, nak kena beranak pitih, nak kena jaga pitih, kerja payah kalau ada anak. Lepas tu nak kena atas sekolah. Siapa banyak perkara susah dia kata kalau ada anak. Ni orang-orang yang memikir dengan pemikiran pendek. Sedangkan anak ni adalah fitrah manusia. Manusia ada berapa bilion sekarang ni dah. Kenapa manusia ada berbilion-bilion pada hari ni? Kerana fitrah manusia nak kepada anak. Kalau manusia tak sayang anak, sampai satu generasi ya kita, patut tak ada dah. Tapi fitrah manusia dia nak kepada anak. Dia tak sayang anak, dia pula dia kata kita kupu pitih banyak-banyak. Kita boleh enjoy dengan suami. Patut bila siapa masa tua lah ke mana? Tua tak ada anak, kita duduk rumah orang tua, dia kata. Kita ada pitih banyak, kita duduk rumah orang tua swasta kan. Boleh layan ni hak baik kepada kita. Dia tak sedar. Dia nak duduk rumah orang tua tu siapa jaga dia? Orang tua-tua sekali dengan dia ke? Mesti nak orang muda-muda berbanding dia. Orang muda ni lagu mana nak ada? Kena orang lain beranak. Jadi kalau mikir pakat pasal anak belaka, pakat sama tua belaka tu kan. Doktor pun tua juga. Hak jaga di rumah orang tua pun tua juga. Hak ni nak akak ni, dia sendiri pun tua tak cakap dah. Jadi kadang-kadang benda tu manusia mikir dengan cara singkat. Kalau dia mikir dengan cara agama, ada anak, dia tak sedar bahawa setiap satu sen dia beri ke anak dia, satu suap nasi dia beri ke anak dia pahala. Kita 2-3 orang anak, seorang anak, berapa kilo beras dia kita suap dia. Berapa kilo makanan dia kita suap dia. Kalau kita suap tu kita mengharapkan pahala daripada Allah, berapa banyak dah pahala kita boleh. Orang yang minum kucing,
Beri minum air kepada kucing pun Allah Ta'ala dengan belah kasih dia. Dia beri syurga kepada orang tadi. Takkan kita dengan belah kasih kita kepada anak, kita beri makan minum cukup kepada anak. Sebab itulah doa anak kepada ayah dia. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allah, kamu kasihilah dia seperti mana dia mengasihi aku sewaktu aku kecil. Sebab kita beri makan kepada dia cukup, kita beri minum sebab kita sayang kepada dia. Dan sayang tersebut Allah Ta'ala kekati pula kepada kita. Inilah kadang-kadang manusia tak sedar. Dia merasakan bahawa sakit itu sia-sia. Dia merasakan hidup susah itu sia-sia. Sebenarnya kalau kita kembali ke panduan agama, tak ada rugi sikit habuk kita. Kita senang pun kita boleh pahala kalau kita bersyukur. Kita susah pun kita boleh pahala kalau kita sabar. Orang Islam ni tak ada rugi sikit habuk. Dia hidup merana pun tetap Allah Ta'ala beri pahala kalau dia sabar. Dia harta banyak pun tetap Allah Ta'ala beri pahala kalau dia gunakan dengan sebaiknya. Ini panduan dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Sebab tu orang Islam tak pernah menyerah. Apa saja kondisi dekat dalam kehidupan dia, dia merasakan semua dia mendapat sesuatu ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita senang tak? Lebih banyak orang kita boleh tolong, boleh pahala juga. Kita susah, kita sabar, berapa banyak ganjaran yang Allah Ta'ala janji kepada orang yang sabar. Tapi ramai manusia hari ni dia berfikir setakat dunia aja. Ada pitih, bau senang, tak ada pitih, susah, merana, seksa. Orang Islam yang ada panduan agama tidak sebatas itu pemikiran dia. Bahkan dia memikir lebih jauh lagi. Hak lebih besar lagi yang kita ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seksa. Dan mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah seorang yang menyalurkan syahwatnya mendapatkan pahala? Hal lebih teruk lagi bukan setakat kalau sana nikah pun tak sah. Dia kata nikah buat apa kan? Kalau lelaki nak kena ada isteri, nak kena makan kau bini. Kalau perempuan kat kena layan suami, susah. Lalu sekali dia ke mana? Hak halal tak sah, dia cari hari. Manusia tak boleh lari siapa satu masa dia kena nak melepaskan syahwat dia. Lalu dia buat benda-benda hak haram. Lalu sebab itulah sahabat bila Nabi sebut bersetubuh dengan isteri boleh pahala, dia ada sahabat tertanya-tanya, tak okey benda tu hak kita buat boleh pahala? Nabi kata ya. Sebab kalau kita tidak gunakan untuk tempat yang halal, maka kita akan cari tempat yang haram. Maka sebab itulah kita diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu jika dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang halal dengan isterinya, maka dia mendapatkan pahala. Berapa banyak konflik terjadi antara suami dan isteri yang berhujung dengan berpisah, yang berhujung dengan pisah tempat tidur dan keengganan isteri berdandang untuk suami. Syekh sebut dua perkara ni. Syekh tak dia berani sebut sebab apa? Sebab bini dia ramai. Anak dia 30 orang lebih. Syekh Mustafa Al-Adawi. Bini dia, saya ingat saya 4 orang bini dia. Lah ni lah. Jadi dia berani sebut antara benda yang paling menyebabkan hubungan suami isteri ni dua sebab dia kata. Pertama, isteri ni dia tidak kelihatan melawar. Dia tak melawar untuk suami dia. Dia melawar tapi bukan untuk suami dia. Tak nak tubik rumah, dia pun pakai macam-macam. Tak nak rumah, dia pakai biasa je. Betul tak? Tak cari kita balik rumah tengok bini kita pakai lawa, kita akan tanya ke apa? Nak pergi mana ni? Betul tak? Apa? Sebab kalau dia duduk rumah, dia tak akan pakai lagu tu. Kadang-kadang bila tanya, kalau isteri tu dia duduk rumah, dia melawak, dia pakai baik, dia berdandai molek dengan suami, untuk suami dia. Kalau suami dia tanya, kita nak pergi mana ni? Pakai lagu ni. Dia kata tak dia duduk rumah. Bahagia kalau suami lagu tu. Kalau suami ada isteri lagu tu. Bila dia pakai molek, dia nak tarik suami kepada dia, maka hubungan akan hilang. Hubungan hak bermasalah ni akan hilang. Suami pula hak jadi masalahnya sebab apa? Sebab suami bila dia balas dengan bini, maka dia pun lari daripada tempat tidur. Dia pergi duduk lain, tak tubik pada rumah. Sebab tu lah tak boleh. Kalau kita balas sekalipun tak boleh tubik daripada rumah. Isteri tak boleh tubik daripada rumah, suami tak boleh tubik daripada rumah. Sebab kalau kita tubik daripada rumah, dia payah nak baik saja. Biasanya bila duduk serumah, duduk kat mana kita ketemu, nak pergi tandas temu, nak pergi dapur kita ketemu, duduk kat mana proses nak baik tu akan lebih mudah. Tapi kalau duduk jauh, muka dia kita tak tengok, muka kita pun dia tak tengok. Jadi susah nak mendapatkan keharmonian dalam nak baik semula bila berlaku konflik dan permasalahan. Tapi berlaku lah ni sebab apa? Balas sikit berpisah, balas sikit berpisah. Sebab bila balas, suami isteri tubik pada rumah. Bila berpisah, suami tubik daripada rumah. Sebab itulah tak boleh. Dan dilari kepada kita, kalau balas sekalipun tidur sekatil lagi. Kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kena tidur sekatil lagi. Bukan setakat duduk serumah, duduk sekatil lagi. Itulah cara supaya bala tak boleh lari. Nabi pun bala dengan isteri. Tapi jangan sampai tahap proses untuk kita baik semula tu payah. Bila duduk serumah, paling-paling kurang kalau isteri, kalau suami merajuk, isteri masak, mula-mula ni tak saya makan lagi dah. Tapi lama-lama puas nak makan kedai, makan di rumah juga. Makan bini dia masak juga. Isteri pun kalau duduk bala, dia merajuk kau. Kalau dia tengok suami je hari-hari, mungkin benda tu akan kembali lebih jadi harmoni. Sebab itulah panduan hak diletakkan dalam Islam ni begitu lengkap. Kadang-kadang kita tak memikir sebab boleh menyebabkan konflik lebih besar tu. Kadang-kadang mudah gitu je. Tapi oleh kerana kita ni tak fikir, lalu kita langgar segala aturan-aturan yang telah dibuat, menyebabkan masalah-masalah lebih besar lagi yang berlaku. Kadang-kadang setiap bawa anak lagi, bila lari tubik ni kau bawa anak, tubik tinggal suami dan isteri. Dan bila berada jauh, maka lebih susahlah proses untuk berbaik semula. Sebab tu saya sebut, berhati-hatilah wahai hamba Allah. Dalam hubungan suami isteri, paling kurang kena jaga dua perkara ni. Isteri kena jaga penampilan dia untuk suami, suami kena jaga dia ni. Sebab tu suami ni tak boleh semua dia tinggal rumah. Boleh tinggal rumah, tapi untuk sebab-sebab dia boleh. Kalau dia kerja sekali-sekala, tak apalah. Kalau tinggal rumah ni maksud dia malam dia tak bersama dengan isteri. Kadang-kadang kita lah ni dok menyebabkan rumah tangga dia ada masalah. Sebab banyak masa malam ni kita tak bersama dengan keluarga. Orang yang minat ngai kat akan duduk tepi sungai sampai pagi esok. Orang yang minat lepok kat duduk kedai sampai 2-3 pagi, balik kat bini tidur dah. Jadi tak ada keserasian dalam rumah tangga tersebut. Tak boleh tinggal tempat tidur ni bukan setakat tidur, tengok bini tidur kat kita pun masuk tidur tak. Dalam masa sama, dalam kesedaran dua. Kita tidur situ, dekat kita sedar. Isteri kita pun sedar keberadaan kita. Ni tidur paling anak kau ni, tidur paling anak kau ni, tu biasalah. Lagu tu tak. Tapi sekurang-kurangnya benda tersebut tidak akan membawa kepada konflik lebih besar. Itulah antara perkara yang disebutkan oleh penulis, oleh Syekh Mustafa Al-Adawi Allah Ta'ala. Yang bab ini, kalau orang ni masing-masing tuan, dia jaga hak dia, maka kita akan hidup dengan aman. Orang kaya dia jaga hak dia, orang miskin dia jaga hak dia, rakyat jaga hak dia, pemerintah jaga hak dia. Semua masalah akan selesai. Hak jadi tak selesai masalah kita lah ni sebab masing-masing tak sih melaksanakan hak. Hak rakyat tak sih melaksanakan hak terhadap pemimpin. Hak pemimpin tak sih melaksanakan hak terhadap rakyat. Hamba tak sih laksanakan hak terhadap Tuhan dia. Suami tak sih laksanakan hak terhadap isteri. Kita tengoklah masalah berlaku ni semua berpunca daripada tidak menjalankan hak yang sepatutnya. Kalau kita ambil 10 kes rumah tangga dok berlaku krisis rumah tangga, kita akan tengok mesti punca dia adalah tidak melaksanakan hak masing-masing, sama ada pihak suami atau pihak isteri. Kalau balah adik-beradik, kita akan boleh jumpa mesti ada yang tidak laksanakan hak dia sepatutnya. Bagi saka tak tidak cara adil, dia tidak laksanakan hak dengan sepatutnya. Kalau satu kejirannya hidup dekat balah, kita kaji, kita akan tengok mesti kita akan jumpa sebab balah ni sebab tak melaksanakan hak. Jiran ni marah lalu depan tangga rumah dia, tak melaksanakan hak sebagai jiran. Semua masalah berpunca dalam hidup kita ni besarnya adalah tak menjaga hak. Jadi penyelesaian lagu mana? Kita kena kembali kepada melaksanakan hak. A'ti kullazi haqqin haqqahu. Setiap orang yang berhak ni kita kena beri hak dia. Walaupun orang tersebut dia tak minta, walaupun orang tersebut orang hak, dia lemah untuk meminta hak dia daripada kita. Itulah kunci kepada keharmonian seperti mana disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala dia dalam kitab dia Fiqhul Akhlaq. Cuma hak inilah benda paling payah kita nak laksanakan hak. Sebab setiap orang akan berasa dia berhak. Aku tak boleh buat ni. Dia kena minta maaf dengan aku, bapa aku minta maaf dengan dia pula. Sebab setiap orang ni dia masing-masing merasakan bahawa dia hak lebih berhak berbanding orang lain. Maka sebab itulah di bawah bab selepas je ni Syekh akan buat bab kasih sayang dan rendah hati terhadap orang-orang mukmin. Nak boleh kita laksanakan hak terhadap orang lain ni, kena ada rasa kasih sayang tadi. Barulah kita akan boleh melaksanakan hak kita terhadap
terhadap orang lain. InsyaAllah kita sambung bab tersebut pada masa akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kita untuk melaksanakan hak kita masing-masing, dan semoga Allah Taala mempermudahkan segala hak kita perolehi, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Qul qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.